Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Zainuddin. Saya dari Sekolah Kebahasaan Arab Panjang. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya iaitu penggunaan lagu rakyat kanak-kanak dalam meningkatkan perkembangan kognitif dan sosio-emosi murid tahun 5 dalam mata pelajaran sejarah di Sekolah Kebahasaan Arab Panjang. Seterusnya, isu dan fokus masalah bagi kajian tindakan saya yang pertama ialah pasif di dalam kelas di mana murid tidak memberikan respon di dalam kelas dan menganggap mata pelajaran sejarah ini hanya chalk and talk, membaca sahaja dan ianya menjadikan bosan kepada murid. Kedua, isu dan fokus masalah ialah berkenaan murid kurang mengingati fakta. Mereka mudah lupa terutamanya apabila mengingat waktu, peristiwa dan sebagainya. Seterusnya ialah objektif kajian yang pertama, meningkatkan perkembangan kognitif di mana murid, kajian ini saya mahu melihat dari segi daya ingatan murid. Kedua, menyeronokkan PDP. Yang ketiga, meningkatkan motivasi murid dengan suasana yang lebih seronok dapat meningkatkan mereka semangat. Dan keempat, menggalakkan penglibatan aktif dalam kalangan murid di mana mereka memberikan respon ketika saya bertanyakan soalan. Seterusnya, kumpulan sasarannya ialah murid tahun 5 yang terdiri daripada 7 orang murid di SK Arab Panjang yang kurang fokus dan daya ingatan yang lemah. Seterusnya ialah kaedah pelaksanaan yang digunakan ialah kaedah kualitatif yang mana kita melihat pemerhatian dari sesuatu tempoh dan sepanjang pengalaman menjalankan kajian ini. Yang pertama, saya menggunakan kaedah analisis dokumen di mana saya melihat dokumen sebelum saya menjalankan kaedah nyanyian dan selepas saya menjalankan kaedah nyanyian, terdapat perbezaan dalam lembaran kerja yang diberikan. Dan kedua ialah menggunakan kaedah pemerhatian yang mana saya membuat rekod sepanjang PDP itu dan saya melihat reaksi murid dan respon murid semasa saya mengajar. Seterusnya ialah kaedah yang saya laksanakan adalah lagu rakyat yang bertajuk Tepuk Amai-Amai. Saya mengubah lirik lagu kepada fakta sejarah melalui tajuk institusi di raja mengikut tajuk yang di dalam sejarah tersebutlah. Seterusnya, kita boleh lihat contoh video yang saya buat, yang saya cipta di mana lirik lagunya saya mengubah kepada lagu Tepuk Amai-Amai. Daripada lagu Tepuk Amai-Amai tu saya mengubah kepada fakta sejarah. Baik, seterusnya. Di sini kita boleh lihat di mana murid-murid bereaksi semasa saya mengajar. Mereka memberikan respon ketika saya mengajar dan seterusnya. Baik, seterusnya impak dari segi kajian tindakan ini. Yang pertama, murid punya ingatan lebih meningkat daripada sebelum ini kerana apabila mereka menyanyi, mereka mengulangi nyanyian tersebut dan mereka dapat mengingat fakta sejarah. Keduanya, suasana PDP lebih menyeronokkan. Kalau kita lihat pada rakaman tu, kita dapat lihat mereka lebih seronok bernyanyi. Ketiga, penglibatan aktif. Apabila saya bertanya, mereka dapat memberikan respon yang terbaik. Dan yang keempat, motivasi meningkat dan mereka merasakan sejarah ini bukanlah mata pelajaran yang membosankan tetapi menyeronokkan. Seterusnya. Dari segi sumbangan kepada guru, PDP menjadi lebih kreatif dan mudah dilaksanakan. Dan yang bagi murid, kognitif dan sosio emosi murid meningkat di mana daya ingatan mereka dapat mengingat apa yang dipelajari melalui nyanyian dan mereka seronok dengan aktiviti nyanyian tersebut. Seterusnya, sebagai penutup, ingin saya katakan lagu rakyat ialah medium didik hibur yang berkesan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan sosio-emosi murid. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.